Macam ni tak sure boleh nampak Matterhorn ke tak. Tapi sekarang dah nampak blue sky sikit. So doakan supaya kita orang nampak Matterhorn dari Gornergrat. Wow, cantik gila view. Kita tengah mendaki gunung sekarang. Tu Matterhorn. Kami tunggu dekat sejam lebih kat sini. Nak tengok Matterhorn, akhirnya dapat juga. Tadi dekat atas tak nampak. Ni dalam train clear gila. Punyalah lama kita tunggu tadi kat atas. Assalamualaikum. Morning guys. Hari ni kita orang dari Luzern. Nak pergi ke Zermatt. So pagi ni train kita pukul 7 dari Luzern ni. Nak sampai Zermatt kena tukar 3 train lah. 3 train dari sini ke Zermatt. Hari ni kita nak pergi tengok Matterhorn. So ni train yang kita akan naik pagi ni. Train besar juga, panjang train dia. So burn. Stop dekat burn dulu. Jom tengok view dalam train. View dalam train, beg kita orang penuh beg. Harap train tak full lah. Kita orang dah dalam train dari Bern pergi Vis. Okay, kita orang tadi dari Luzern pergi Bern. So Bern nak pergi mana bang? Bern nak pergi ke Vis. Tahu tak, sampai kat Bern tadi pukul 8.4 minit. Lepas tu train ni 8.7 minit. Sampai dekat Bern, kami kena turun tram. Lepas tu orang ramai, celah-celah orang bawa. Tengok tu, beg punya besar masing-masing. Beratnya ya amat. Tolak turun tram. Okey lagi sebab tu rem. Turun rem okey lagi. Boleh lari. Walaupun orang ramai, celah-celah orang. Yang tak tahan naik balik rem tu, subhanallah. Naik rem, I mula lari. Tak boleh nak lari dah jalan. Tolaklah beg. Nak sampai ni, nak catch this train. Memang mencabar betul. That's why kalau nak travel kena fit, kena sihat. Okay. Train penuh. So train ni sejam nak pergi Vis, kita lepak kat pintu je lah. Kan senang nak keluar. Senang nak keluar dan senang nak masuk balik. So nanti daripada Vis kita akan naik train pula pergi ke Zermatt. Memang tough nak DIY travel nah. Bukan senang nak travel DIY ni. Kalau pergi pakai agent, turun naik bas je, beg-beg ni semua dah siap-siap dalam bas. Okey, jumpa lagi nanti. Sekarang kita orang dalam train dari Vis ke Zermatt. As usual, tadi pun kejar train juga sebab dia punya gap tu 5-6 minit je. Boleh tahan jugalah. Lepas tu berjaya catch train. So masih on time kita orang punya plan ni. Sejangka sampai Zermatt pukul 10.17. So train ni dia macam train lama lah ni, tak macam train tadi. View on the way dari Vis ke Zermatt. Sambil kita layan view on the way ke Zermatt ni, jom kita cerita sikit pasal Zermatt. Zermatt ni actually sebuah bandar kecil dekat kaki gunung Matterhorn. Jadi kalau sesiapa yang nak tengok Matterhorn secara lebih dekat, memang kena datang ke Zermatt lah. Dari Zermatt ni ada dua cara untuk kita tengok Matterhorn dengan lebih dekat. Yang pertama, kita naik Gornergrat Bahn, kereta api cogwheel yang tertinggi di Eropah. Dan yang kedua, dengan naiki kereta kabel Matterhorn Glacier Paradise. So jadi insyaAllah trip kami memang kami akan naik dua-dua cara ni untuk kami jejak Matterhorn. Hopefully kami dapat tengok Matterhorn lah trip kami kali ni. Kat Zermatt ni kami stay 1 malam je. So tengah hari ni kami akan naik Gornergrat Bahn dan pagi besok naik Matterhorn Glacier Paradise.
Okay, kami dah sampai Zermatt train station. Jom. Masing-masing bawa beg 4 tu. Beg. Satu beg galas, satu beg tolak. Okay. So dari sini kita orang check in hotel. Bukan check in lah, letak beg kat hotel sebab belum boleh check in lagi. Kemudian naik ke Gonegrad. So hotel kita orang ni hotel Zermatt Bahnhof Hotel. Memang betul depan train station lah. Okay, Zermatt ni pun dah 1600 meter above sea level. So ni pun dah tinggi. Oh tu Zermatt. So hotel kami betul-betul depan train station. Tu hotel tu. So hotel kita orang memang booking yang depan ni senang nak sampai. Yes, ni snowfall. Kalau tengok Zermatt ni semua pakai teksi elektrik ni. Dia tak ada kereta sini, tak boleh datang sini. Snowfall. Sini naik yang. Hotel Bahnhof. Okay, kita orang dah sampai dekat, dah masuk hotel Bahnhof ni. Tapi since kita belum waktu check in time lagi, so kita orang tinggal beg kat sini. Bagusnya hotel ni, ada locker, ada bilik locker, lepas tu ada kitchen. So kita boleh makan dulu kat sini, kat bawah ni. Ni kitchen dia kat bawah. Lepas tu baru kita nak pergi Gonegrad. So barang-barang tu kita tinggal dulu, dia check in lepas pukul 2. So memang very recommended lah hotel ni. Kitchen dia pun agak complete. Tengok ada mesin kopi tu, tak tahulah boleh ke tak minum kopi. So kita makan dulu, kita punya ready to eat food. Dan lepas ni kita nak gerak pergi Gonegrad. Nasi dengan so menu hari ni goreng kunyit. Lagi goreng kunyit. Nampak duduk. Nasi goreng kunyit. By the way, coffee machine tu tak free, kena bayar. Tapi tak tahu nak bayar macam mana, ada harga. Nasi goreng kunyit kita orang. Okay, kita orang dah settle lunch. So kita nak pergi naik ke Gonegrad. So ni depan hotel kita orang. So tak jauh, tadi ni train station yang daripada kita orang Luzon tadi. So Gonegrad punya train station depan sikit je. So memang convenient lah hotel ni kalau nak pergi Gonegrad. So tengok ni, jangan tengok snowflake. Oh, cantiknya view. Jom. Jap nak ambil gambar. Okay, sekarang kita nak gerak ke Gonegrad railway station. Tak jauh daripada hotel ni. Depan tu je. Ni semua teksi-teksi dekat Zermatt ni. Semua ni elektrik. Ni Gonegrad railway. Ni dia punya entrance depan sikit. So ni Gonegrad the Matterhorn Railway. So cantik warna-oranye dia punya ni. Masuklah 11.3 ni. Masuk je. Kita orang dah dalam train
ke Gornergrat. Daripada Zermatt ke Gornergrat. Cantik view dia ni. Superb. So actually kita nak pergi Gornergrat ni actually boleh nampak Matterhorn, tapi since weather macam ni tak sure boleh nampak Matterhorn ke tak. Tapi sekarang dah nampak blue sky sikit. So doakan supaya kita orang nampak Matterhorn dari Gornergrat. Train dia warna orange, cantik train dia. So dia boleh buka singkap ni. So dia climbing. Zermatt ni pun dah 1600 tadi. So Gornergrat 3000 meter above sea level. Wow, cantik gila view. Perjalanan dari Zermatt ke Gornergrat ni lebih kurang 45 minit lah. Distance dia lebih kurang 9.3 km daripada Zermatt ke Gornergrat. Sayang, tunnel. Tunnel lagi, tunnel. Kita tengah mendaki gunung sekarang. Ini kita orang dekat train station Riffelbeck. Ski resort ni kot. Tempat orang main ski kat sini. Ini orang main ski. Tengok tu blue sky. Harap-harap kami dapat tengok Matterhorn daripada atas. Ski resort. Wih, tengok dia punya ni salji campur dengan apa ni? Kabus matahari. Masih on the way ke Gornergrat. Tengok guys, view dia, bukit salji. Cogwheel train dari Zermatt ke Gornergrat ni lebih kurang setengah jam satu. So memang banyak, so tak ada masalah. Harga kami beli tiket Cogwheel train ni 48 Swiss franc, lebih kurang 200.5 pergi balik. So bagi kami ianya rasa sangat-sangat berbaloi lah dengan view yang macam ni. So wajib try guys. Okay, kita dah sampai Gornergrat atas ni, tapi macam tak ada rezeki nak tengok Matterhorn. Cloudy. Gornergrat 3089. View dari Gornergrat. Ramai orang main ski kat sini. Somewhere around here Matterhorn, tapi kami tak nampak. So that is the Matterhorn. Tadi tanya dekat orang tu. So dia dekat atas sini. Dia punya climb, dia punya path dia. So somewhere here Matterhorn.
So waktu ni tak nampak cloud banyak. So hopefully sekejap lagi kita boleh nampak. Tengok macam mana. Kita naik atas dulu. Atas ni. Untuk Ahmad Kalish. Ha. Sejuk dek. One. Tu, adik puas hati dah yang ni dek. Nampak tak shape dia? Nampak? Yes. Adik, Mama berjaya melakukan cabaran untuk adik. Dah. Akhirnya. Best. Buat demi Ahmad Kalish. Nak tengok Mama buat. Mama berjaya buat. Nampak macam sikit. Okey. Kita orang tengah tunggu Matterhorn muncul. Di sebalik. Misi menjejak Matterhorn. Di sebalik awan tu. Nampak tak tu? Nampak tak? Ada slope tu atas tu Matterhorn, tapi dilindungi oleh kabus. Kami tengah tunggu Matterhorn ni. Come on Matterhorn, be nice to us. Come on Matterhorn, be nice to us. Kami datang jauh-jauh ni. Tolong munculkan diri. Tu tengok tu. Tengah main snow. Patut tak boleh bangun. Sikit lagi Matterhorn, come on. Lagi Papa buat agak. Okay. View dari Gornegrad. Okay. Sikit lagi kami nak nampak. Actually kami dah nak nampak puncak dah. Kalau tengok area somewhere around here, puncak dia. Sini. Ni puncak Matterhorn. Hopefully nampak sikit je. Tu nampak sikit. Dekat sejam kami tunggu. Mungkin berbaloi penantian kali ni dapat tengok Matterhorn. Ya, Matterhorn. Petang ni Matterhorn kami dapat tengok. Ramai tengah tunggu Matterhorn. Tu. Tapi masih tak nampak clear lah. Tak dapat clear betul-betul, nampaklah sikit. Masih ada awan. Masih ada awan. Itu dia. Tunggu sekejap. Mungkin awan menolak. Angin menolak awan. Awan kapet, nampak tak tu? Cantik juga. Oh, awan kapet. Cantiknya. Matterhorn. Dan sekeliling ni. Okay, nampak banyak sikit lah. Tadi tinggal sikit je lagi awan kat situ. Dan boleh nampak the whole Matterhorn. Sikit je lagi. Okay, nampak tak belakang tu Matterhorn. Kami tunggu kat sejam lebih kat sini. Nak tengok Matterhorn, akhirnya dapat juga. Walaupun tak full, tapi dapat nampak banyak jugalah. Rasanya dalam 70% lah nampak the whole body dia. Tinggal 30% lagi. Besok kita nak pergi Matterhorn Glacier tu. Mungkin boleh dapat tengok full pagi-pagi esok. Tapi ni pun dah puas hati lah. Puas hati. Dapat macam ni pun dah puas hati dah. Sebab tengok. Tadi orang kat bawah tu cakap hari ni tak ada. Okay, so kita orang decide nak turun balik Zermatt dah. Rasanya
Itu je kita dapat tengok Matterhorn hari ni, puas hati juga. So besok kita orang Matterhorn hunting lagi. Matterhorn. Kita nak pergi naik train dah tu. Sambil-sambil tu layan dulu Matterhorn lagi nampak sebelum ditutup oleh kabus. Cantik guys. Matterhorn kat belakang, tengok tu. Okay, kita nak balik dah. Turun dah ke Zermatt. Okay, view dari dalam train guna gerak ban ni. Tu Matterhorn. Bukan gambar Google gambar web sendiri. Tadi dekat atas tak nampak. Ni dalam train clear gila. Punyalah lama kita tunggu tadi kat atas. Sampai dah nak balik, sekali tengok dalam train, puas hati guys. Matterhorn guys. Okay, mari kita tengok Toblerone. Sebiji. Itu dia Toblerone and Matterhorn. Zermatt. Die Fahrkarte für das elektronische Drehkreuz bereit. Unik Zermatt ni. Almost semua bangunan dia buat daripada kayu. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will arrive at Zermatt. Cantik Please have your ticket ready for the electronic turnstile. The Gornograd Railway thanks you for traveling with us and bids you goodbye. So dalam kawasan Zermatt ni memang tak boleh ada kenderaan pakai petrol. Semuanya elektrik. So memang kurang pencemaran lah kat sini. Okay, kita orang dah settle Gornograd untuk hari ni. Memang puas hati lah. Memang puas hati. Memang syok. Besok kita nak tengok Matterhorn lagi dari view lain. Setakat ni walaupun apa ni, pergi mountain, walaupun 3 hari pergi mountain, tapi semua berbeza dia punya experience. Okay, so ni dah sampai kat Zermatt, nak pergi check in. Tadi tak boleh nak check in, so sekarang dah boleh check in. Lepas check in kita jalan-jalan Zermatt. Okay, Assalamualaikum guys. Okay, petang ni kita jalan-jalan sekitar Zermatt. Macam kampung, perkampungan yang sangat cantik Zermatt ni. Tenang kan, cantik. Dia kat lembah lah. Bukit depan ke ni bukit. Ni bukit, bawa bukit. Ramai orang yang pergi main ski lah. Kita tengok sini. So datang sini ski. So of course jam kat Switzerland ni memang terkenal dengan produce jam kan. So kedai jam lah banyak. Iso tu kedai jam lagi. Sana pun kedai jam lagi. So, banyak kedai jam. Ni kedai coklat. Kita orang actually seronok nak tengok buah-buah. Tengoklah strawberry dia besar mana. Strawberry dia macam rambutan, tapi sedap. Kita orang beli kat Luzern sedap. So ni memang kena belilah. Sedap kita orang beli strawberry. Ni raspberry.
Strawberry lagi. Blueberry. Banyak buah-buah. Menarik juga. Ni dia punya train station. Ada kereta kuda nampak tu. Nampak kereta kuda. Kalau nak naik pergi hotel boleh naik kereta kuda ke tak nak naik ni. Jalan-jalan sekitar Zermatt. Ni kedai macam shopping area dia lah. Macam kedai dia. Shopping road. Tapi barang-barang dekat Swiss ni semua mahal-mahal belaka. Orang duk kata mahal tu memang betul mahal. Memang mahal. Hey, boleh tengok sajalah. Tengok kat sini. Beli kat lain. Beli kat Shopee je. Sini tengok kereta kuda ni. Hotel lah ni. Hotel punya. Kalau nak pergi hotel, boleh naik kereta kuda. Ataupun naik teksi elektrik. So hotel-hotel ni ada kereta kuda masing-masing. Hotel besar-besar lah. Yang jauh-jauh daripada train station. So ada transport. Pergi ke hotel naik kereta kuda. Ni kereta kuda hotel lain pula. Grand Hotel Zermatt Croft. Tengok view Zermatt ni lagi. Cantik eh. Ni mesti hotel mahal ni. Zermatt Croft. Ni Matterhorn Museum ni. Itulah sungai dia beku. Betul lah sungai. Nampak bawah tu ada air. Sungai dia beku. Ni yang. Tu nampak tau. Nampak ada air tu, air sungai. Sungai dah beku. Atas dah beku. Snow jatuh tadi. Okay guys, this is view yang paling cud. Cu, you kat mana? See. On the way, tengok you lah. Oh. You nampak tu. Sekarang? Lah, tu nak pergi ni. Nanti 3 minit lambat. Okey. Kita tunggu sini. Okey, kami tunggu sini. Bye. View dia awesome, superb. Air, sungai, Matterhorn. Sayang. Kita layan Matterhorn dulu guys. Cantik gila. Gila cantik. Kami ni macam dah terpukau dengan kecantikan yang Allah dah bentangkan depan ni. Kita jalan-jalan Zermatt waktu senja di Zermatt. Tadi dah tengok Matterhorn. Sekarang kita tengok kawasan Zermatt pula. Sebenarnya ni berapa tadi? Minus berapa? Sekarang minus 3. Memang sejuk. Kaki pun dah beku sebenarnya ni. Sungai ni tak tahu nak kata lah. Dia punya sejuk dah macam mana. Air ni laju, kalau slow dia beku macam tadi. Sungai kecil tu slow.
Sebab ni sungai ni besar, dia taklah beku. Okay. Berbalik tak pergi Zermatt ni? Berbaloi lah sangat. Tak tahu nak cakap. Thank you abang. Bestnya. Memang cantik lah. Ni hari keempat kita orang kat Switzerland. Bayangkan setiap hari kami akan bertambah teruja, bertambah excited, bertambah kagum dengan ciptaan Allah. Tak sangka kat dunia ni ada tempat yang Allah cipta cantik macam ni. Semua orang kena datang, tengok depan mata. Kita dah tengok dekat YouTube ke, dekat TikTok ke, orang share video sometimes. Tak sama tau. Bila dekat sini baru kita nampak. Tengok depan mata baru tahu macam mana. View Zermatt di waktu malam. Ni kedai kan?